kita tengok buah nangka. Ini buah nangka sudah cantik. Dan ada 2 biji buah mangga sini. Buah hampalam. Besar. Belum lagi ni. Belum boleh petik. Tu ada 2 biji lagi. Tu ada yang sana. Sana lagi. Makcik letak asap dulu yang ini. Buah nangka ni kena asap pagi dengan petang. Sebab kalau tak, dia ada banyak ini serangga yang membusukkan nangka ni. Letak sini deh. Letak sini. Dia asap-asap. Kita tengok sini juga. Ni cantik ni. Besar. Belum lagi. Ni kalau ada macam ni kita kena buang terus. Ngacau.